Assalamualaikum geng kebun. Pernah tengok pokok timun tikus? Ada 3 jenis pokok timun tikus yang tumbuh liar kat kebun kami ni. 2 jenis yang lonjong dan 1 jenis yang bulat. Dalam 3 jenis tu saya suka yang jenis ni. Yang bentuknya lonjong, bila masak matang warnanya hitam. Jenis yang ni bila kita makan sama macam timun biasa. Sedap. Ada yang kata lebih banyak khasiat dari timun biasa. Saya kutip timun tikus ni nak buat ulam, makan dengan nasi dan lauk lain. Rasanya rangup macam timun biasa. Kalau dah hitam macam ni, saya tak ambil. Pokok timun tikus tadi tu tumbuh liar kat pagar rumah kebun kami. Sebelah dengan pokok belimbing buluh yang kami tuai ni. Peminat buah-buah masam ni mesti terliur lah tengok buah belimbing buluh ni. Saya suka masukkan belimbing buluh kalau masak lemak cili api pekat-pekat. Belimbingnya tak cukup banyak nak buat sambal hitam. Dapat tuai belimbing buluh untuk masak lemak cili api dan ulamnya timun tikus. Saya nak tanya, ada sesiapa tahu tak pokok apa ni? Pokoknya seakan pokok terung pipit, tapi buahnya kecil-kecil. Nak buang pokok ni sayang, tapi nak makan takut beracun. Mungkin ada yang tahu dan boleh kongsi info. Alhamdulillah.